Aku rasa kita semua dah penat sebenarnya. Penat tengok benda yang sama berulang-ulang. Assalamualaikum dan salam sukan. Skuad Harimau Melaya kendalian jurulatih Peter Klemovski akhirnya menutup cerita dengan kekalahan yang meruntun jiwa peminat bola sepak Malaysia. Kali ini 3-1 dengan Vietnam. Tapi yang lagi sakit tu bukan kalah. Yang sakit tu, kita semua dah boleh agak dah pun keputusan macam ni akan jadi. Dan sebenarnya, ini bukan sekadar kekalahan. Ini pertanda kita perlukan satu great reset. Saya ulangi, great reset total demi selamatkan bola sepak Malaysia. Setiap kali kalah, kita ulang skrip sama. Salahkan pemain, salahkan coach. Lepas tu move on. Tunggu game seterusnya, ulang balik benda sama. Tapi kau pernah tak terfikir, maybe masalah dia bukan pada pemain pun. Maybe yang rosak tu sistem kita dari atas sampai bawah. Liga kita, jujur cakap, tak sihat. Ada kelab belanja macam kelab besar, tapi duit tak ada. Gaji sangkut, pasokan hilang arah. Macam mana nak expect pemain perform kalau benda basic pun tak settle? FAM dengan MFL kena berani buat benda yang orang tak suka. Letak gaji ceiling. Ikut kemampuan. Biar nampak kecil sekarang. Janji stabil. Kalau Liga nak hidup balik, ini sebahagian daripada great reset yang wajib buat. Dan kita kena jujur juga. Selagi benda dalam tu tak bersih, jangan harap luar tu nak cantik. FAM kena jadi badan yang betul-betul ada integriti, bukan sekadar nama. Tak boleh ada orang dalam, tak boleh ada kepentingan tertentu. Kalau benda ni pun tak boleh jaga, macam mana nak buat great reset yang sebenar? Kita selalu cakap nak jadi kuat, tapi kita tak pernah serius bina dari bawah. Akar rumbi kita kosong. Sepatutnya dari umur 7 tahun sampai 23 tahun, semua ada liga, semua ada sistem. Bukan tournament sekali dua lepas tu senyap. Kalau budak-budak tak dibentuk dari kecil, jangan terkejut bila dah besar, basic asas teknikal bola sepak pun tak lepas. Satu lagi benda yang kita tak pernah betul-betul buat, scouting. Negara lain pergi cari pemain. Kita tunggu pemain datang sendiri. Atau lagi teruk, ambil sebab nama. Sepatutnya ada sistem scouting profesional. Pantau semua liga, semua negeri. Baru kita tak terlepas bakat. Sebab tanpa ini, great reset kita tak akan lengkap. Aku cakap straight je lah. Pemain kita lemah dari segi asas. Kontrol bola, hantaran, decision making, semua benda simple tapi tak konsisten. Dan paling ketara, mentality. Sebab tu bila lawan tim yang kuat macam Thailand, Vietnam, kita goyang. Dan sebab tu FAM kena buang ego, belajar macam mana Japan Football Association buat kerja. Mereka tak shortcut, mereka bina sistem, latih dari kecil. Sekarang, pemain Jepun ada dekat Eropah. Kita masih fikir macam mana nak kalahkan jiran sendiri. Tapi asas basic pemain kita masih ke laut. Kalau FAM dengan MFL serius nak berubah, setiap kelab yang ada di Liga Super wajib kena ada standard. Gaji kena clear, fasiliti kena proper, akademi kena wujud. Bukan sekadar cukup syarat masuk Liga. Kalau tak capai standard, jangan main. Simple. Sebab great reset bukan sekadar cakap, dia kena ada standard yang dipaksa. Salah satu punca Liga kita tak ada value, marketing lemah, exposure kurang. Sebab tu Liga kita kurang aktiviti eksport pemain lokal main di Liga luar yang kompetitif. Keadaan berbeza banding dengan Thai League One, Liga tertinggi jiran kita Thailand. Jauh beza. Mereka tahu jual Liga. Penaja masuk, pemain berkualiti datang. Kita masih struggle nak tarik minat orang sendiri. Kalau nak ubah semua ni, great reset dari segi komersial, sokongan peminat kelab pun kena jalan sekali. So, akhir kata, kekalahan 3-1 ni bukan sesuatu yang mengejutkan pun. Ini hasil dari sistem yang dah lama rosak. Dan kalau kita masih buat benda yang sama, jangan harap hasil akan berubah. Ini bukan masa untuk baiki sikit-sikit. Ini masa untuk great reset bola sepak Malaysia. Kalau tidak sekarang, bila lagi? Kalau kau pun rasa benda ni dah lama patut berubah, follow dan subscribe channel Northern Football Insight. Sebab kat sini, channel yang memberikan ulasan jujur tanpa tapisan. Kita cakap benda yang orang lain tak berani cakap. Majulah sukan untuk negara.